Bawa apa besar tu? Beg apa? Oh, ni beg ni dalam ni ada macam-macam, ada kamera apa semua, beg kamera. Mana tengok. Ni Okey. tunjukkan beg ni jap. Oh, beg ni. Ha. Oh, beg ni memang nice beg. Okey, ni nampak premium. Ni kalau saya nak beli untuk bawa balik kampung ke, ataupun saya nak letak barang-barang peribadi saya ke apa ke, pun boleh, tak ada masalah. Dah tak payah dah nak bawa beg banyak apa semua kan. Beli beg ni, dalam ni boleh bobo beg lagi. Macam Habib buat Apa kan. je yang bubuh? Yang letak? Macam Habib buat. Ni Letak gapo? ni Habib baru beli Bi. Tahu ni apa ni? Ini beg kamera tau. Macam-macam ada dalam ni. Sebab kita kan selalu buat video, perlukan banyak gadget. Jadi dekat sini semua ada. Kat sini ada 360, lepas tu dekat sini ada mic, ada bateri boleh letak, lepas tu kat sini ada tripod. Ni ada mic lagi. Ini baru tingkat pertama. Ada bawah lagi tingkat kedua pula. Jom sini Habib tunjuk kat saya. Tengok ni. Bawah ni kan. Ada boleh letak kamera, boleh letak mic ni, lepas tu sini ada kamera lagi. Macam-macam lah. Ada lampu, lighting apa semua boleh letak kat sini. Jadi senang. Kalau nak pergi mana-mana ke, kalau kita nak perlukan barang-barang kita dah tak perlu dah nak leceh-leceh nak kena cari dekat beg-beg lain. So kita bawa je beg ni. Dah dapat kat mana ni, Bi? Yang ni senang je. Hari tu Habib beli dekat beg kuning. Sebab Habib tengok harganya murah gila. So kalau saya nak, saya tekan terus dekat beg kuning. Ada. Ini pun saya boleh guna untuk barang-barang saya juga. Tak kisahlah barang makeup ke apa ke. Simple je. Ni boleh pegang macam ni. Memang nice. Kecil je. Dapatkan dekat beg kuning sekarang. Okay?